Dan acara begini amat baik dan harus diteruskan, harus disemarakkan. Jadi kita dapat membudayakan buku-buku Melayu dan dapat menarik lebih ramai minat-minat orang Melayu dan juga penerbitan yang bukan saja untuk buku dan malah untuk penerbitan yang lain. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Assalamualaikum, saya Maria Mahat, pengasas bersama Ummu Pen. Hari ini kita akan mengadakan pelancaran buku novel kanak-kanak Bukan Mimpi oleh Puan Amanah Mustafi yang diterbitkan oleh Ummu Pen dan juga Kecoh di Lereng Bukit yang ditulis oleh Puan Nurel Huda Jaafar yang diterbitkan oleh Pustaka Islamia. Jadi saya harap buku-buku ini akan memberi manfaat kepada anda pembaca 9 tahun ke atas. Jadi jangan lupa baca tau. Biasanya kotorannya tidak begini. Dadang ini orang. Dadang. Aku takut. Aku takut. Mami, tolong. Aku takut. Aku takut. Bukan Mimpi, novel kanak-kanak yang menyelongkar sejarah Singapura pada tahun Jepun, tahun 60-an dan 80-an. Berikan tepukan. Dan di sebelah sana pula, Kek Lapis Sarawak. Bukan. Kecoh di Lereng Bukit, kisah 4 kanak-kanak menentang penjahat pada tahun 1997 di Singapura. Berikan tepukan. Alhamdulillah, dengan acaranya pelancaran novel ni saya rasa ini memberikan satu wadah di mana kita dapat memberikan anak-anak muda kita daya membaca buku yang lebih bagus lagi. Jadi saya wawarkanlah agar semua yang akan tahu pasal buku ni untuk membeli buku ni dan juga untuk menggalakkan anak-anak kita terus membaca buku-buku Melayu dan memperkasakan lagi bahasa Melayu kita di Singapura ni. Orang Singapura.